Wow. Salam geng. Hari ni kita ada trip ke Royal Belum. 3 hari 2 malam. Kawasan Royal Belum. Ni geng kita. Haitian Royal Belum. Air penuh Pak. Ni dulu tempat parking ni, tempat parking kereta. Sekarang air dah naik. Kakao air naik. Pak. Taman permainan pun dah tenggelam. Ini barang-barang yang kita bawa. Okey, sekarang kita nak ke boat. Ni kita punya geng-geng, otak-otak kita semua ni. Organizer. Izan. Okey, perjalanan kita mengambil masa 2 jam Okey, dah sampai. Kita dekat checking untuk check permit. Check permit. Okay, kita dah sampai. Kita bermalam di sini lah. Atas tu? Atas juga. Dah sedia dapur semua. Yang tu grup saya juga. Oh, kan. Yang tu dia orang dapur belah sini, belah kiri. Abang Pasal ni kita ada dewan makan. Kita ada tempat memasak kat sini. Dan tempat kemah kawasan ni. Okey, hari ni kita akan masuk ke lubuk-lubuk. Selagi tak dapat ikan, jangan beli. Okey, jap. Sekarang kita hiking sikit untuk pergi ke lubuk. Lubuk tu agak jauh lah kena pergi. Okay, kita buat satu set je. Harap-harap tak ada masalah. Kita berehat sekejap dekat tempat base camp askar dulu ni. Ada member dari Kedah. Tak menyesal tak menyesal. Sebarau pertama setelah cantik dia. Yang ketiga hanya agak besar sikit lah dia punya saiz. Tadi turut sekarang yang okey lah. Yang jom jalan lagi. Yang ikan yang kita dapat seharian ni. Nampak besar. Besar. Okey, sekarang kita dah habis 3 hari 2 malam. Kita berangsur pulang.